Baik. Okay guys, welcome back to my channel. Welcome back. Kita akan berlepas daripada KLIA 1 ke rambut kenapa rambut tak apa guys, penampilan tak apa. Ke Pudong Shanghai guys. Pergi Shanghai, kita nak pergi jumpa saudara mara kita Jackie Chan dan Munton. Okay guys, let's go. Kita bersama Poji dan si Lempoyang. So, kita akan pergi ke Pudong guys untuk kita cari barang kita nak berniaga dekat Malaysia di Shanghai. Okay guys, kita baru sampai dekat terminal lepas kita naik train. Tapi kita macam biasa kita akan layan kita panggil ini ulat test perfume. Dia akan test perfume. Dia akan test perfume kat semua kedai. Dia akan macam berminat lah. Korang tunggu je, nanti kita akan update dari semasa ke semasa. Kita akan cuba merungkai apa benda aku nak cakap lah. Okay, sekarang kita nak pergi gate C25. Kita akan lalu sini guys. Kita akan pusing ke sini. Kita lalu masuk ni straight saja. Tapi macam biasa kita masih lagi tengah tunggu ulat. Kita punya ulat apa guys? Ulat test perfume dengan test lagi. Si Hussein dengan Poji tu aku tak tahulah apa benda dia borak. Dekat mana guys? Semi-Chanel Salami. Semi-Chanel Salami. Okey. Macam biasa. Masih lagi kedai kedua, kedai yang ke-18. Masih lagi menggunakan teknik yang sama. Acah-acah berminat untuk beli tapi hakikatnya tidak. Kita akan tengok sikit apa sebanyak dia orang buat dekat sini. Macam buat pair nanti kan. Beli je. InsyaAllah beli. Beli Zain. InsyaAllah beli. Yeah. InsyaAllah beli Macam biasa. Kata-kata daripada seorang ulat test perfume guys. InsyaAllah beli. Kalau dah 50 kedai kau masuk tak beli-beli, itu apa yang insya-Allahnya. Kaki aku dah start kejung kan ni. Badan aku dah besar guys. Jadi bila jalan ni agak penat sikit, kaki melecit. Celah kelengking semua orang cakap dah sapu bedak dah, tapi tak boleh tahan sebab dia orang ni semua kedai dia orang pindah. Lepas tu dia buat muka tak bersalah guys. Kita tengok dia orang. Tengok. Kata ini kita ikut je lah apa dia nak pergi buat. Aku pun dah tak larat nak cakap. Dia akan pura-pura lah. Dulu ni akan pura-pura berbincang. So dia akan cuba lagi lah. Baru dekat sini cok. Dekat KL baru ni. Berlawan-lawan ni. Tak puas hati. Okay guys Kau record apa pun? Aku jangan buat vlog. Yang penting record. Yang penting record. Nak guna tak nak guna nombor 2 guys. Okay guys, kita dah masuk dekat boarding. Tapi dia vlogger bodoh. Sekarang ni kita akan tunggu untuk kita masuk ke dalam pesawat. Pesawat kita masih lagi dekat atas. So kita kena ambil gambar sikit sebab kita nak hantar report dekat geng-geng yang meminta report. So tunggu kita update sebentar lagi. Sas. So kita akan ke Pudong guys. Pudong is Pudong. So korang boleh layan. Nanti kita akan ke Pudong. Okay guys, kita hari ni nak makan dekat atas flight. Kita nak makan ikan. So canda je. Berdalam bismillah. Bismillah guys Kita bismillah je. Ni dia memang kita makan. Dia tak buat apa. So sebab kita nak main dengan color. So kita akan nak makan ikan sama merah. Kalau kata kita memang kita suka video ke apa dan coloring. Kita akan makan ikan sama merah dengan kacang sikit. Yang ni confirm halal lah ni. Ni.
Tunjuk sikit yang confirm halal. Angkat sikit. Ni. Oh ni. Ni confirm halal lah. Yang ni dia Ragu-ragu lah. Sikit bakul tu. sos beef Oh, flavor. jangan. Beef jangan. So Right. macam kalau beef tu kau tahu macam ketam yang stick tu kan guna flavor ketam, bukan ketam betul. Betul. So kita yakin lah ni flavor. Betul. Jadi kita akan makan dulu guys. Okay. Jumpa korang nanti. Kita akan landing nanti dekat Shanghai. Kita akan sambung balik. Okay. Okay, bye. Okay guys, kita dah sampai dekat airport China dekat Shanghai. Kita kat mana Zin? Kita dekat Bawa sikit. Pudong guys. Pudong. Kita buat apa kat sini? Sekarang kita akan orang kata Transfer. kita akan apa? Ya. Kita akan transfer ke Paris lah kejap lagi. Macam mana dengan kita punya konsep dengan Sheila Hamzah? Konsep kita. Oh, kita sebenarnya tadi dah settle lah konsep. Ya. Sebenarnya konsep tu kita orang buat on air. Ya, atas private jet. Ya, that's right. Private jet ada transit Ya, betul. Okay guys, jumpa korang nanti kat Paris. Kita orang ciao dulu. Okay, sama kita dah masuk dalam flight dah. Untuk kita fly ke Paris akan memakan masa 6 jam. Aku rasa aku dah duduk tengah-tengah ni. Aku terpisah daripada kawan-kawan aku semua. Oji, Hussein dan bini Poji. Stay tune guys, bantu dah barai ya. Aku rasa macam nak tidur tapi tak boleh tidur lah. Okay, bye. Zas. Pada mulanya ingat flight kita daripada Shanghai ke Paris dalam 6 jam. Tapi rupanya guys 11 jam. So agak berkicap sikit untuk kita ke Paris. So ini memang satu orang cakap prank yang paling besar di abad ini ya. Flight kau daripada 6 jam tiba-tiba jadi 11 jam. Macam yes, nanti dah turun nanti aku update. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat Paris. Kita dah ambil bag. Kita dah sampai dekat airport Paris. Bonjour monsieur. Kan? Ada biasa. Flight selama 12 jam tu agak kampret. Kejong tengah tengkok aku. Tak. Aku ingat aku duduk kat kerusi game ni time stream tu dah lama dah. Tadi lagi lama guys 11 jam. So borokok. Okay, kita tanya. Ya tu. Okay, apa perasaan kau Sin? 11 jam naik flight tadi? Gila lah. Segila Rasa nak mati lah. Rasa nak mati. Kau Ji, apa kau rasa Ji? Dah biasa. Ha? Dah biasa. Dah biasa. Oji kaki travel kan. Oji kata dah biasa. Tu benda simple dia kata. Dia kaki travel. Okay, so kita nak keluar. Macam biasa. Kita ingat kita punya perkataan. Bonjour mojo. Bonjour mojo guys. Oh, ada orang jemput kita. Musa. Oh, EWC jemput kita. Pergi ke hotel. Kita daripada EWC. So dekat sini kita ada orang jemput kita. Ji, ni dia memang datang jemput kita ke apa Ji? Dia datang jemput kita. Macam mana dia kenal kita? EWC. Oh. Dia tanya dia. EWC. Oh, baik doh. Bonjour monsieur. Thank you brother. Thanks my man. Kita ada brother EWC jemput kita. Hello, thanks my man. Bonjour. Sekarang ni kita akan menuju ke kita punya bas ataupun orang yang jemput kita EWC. So kita daripada airport. Oh, kita naik kereta ni Velfire ke apa semua. Nanti aku akan record shot untuk korang. Jangan lupa bonjour. Record shot sikit-sikit je lah untuk kita apa. Biasa kita battle dengan si Boji ni. Kita battle. So kita ni jap, kita buat shot jap. Kita nak pergi ke ni EWC. Okay guys, update sekarang kita dah sampai dekat Hilton Hotel Paris. So ini hotel yang kita akan duduk untuk RRQ Shop. Terima kasih kerana bagi Hotel Garden Inn. Nampak okay, kita masuk sikit, kita review sikit. Lobby dia cantik guys. Cuma
Yang terkejutnya adalah seorang satu bilik tu. Oh my English. So kita ada lobby. Ni lobby, ni tempat makan. So kita orang tengah check in. So Today is not concluded. Today is your arrival day. Tomorrow. As of tomorrow. So kita orang dah check in, kita orang naik room. 3 or 6 for you. So kita akan jumpa nanti kat bilik. Bye. Sas. Okay guys, kita dah sampai kat bilik. So, kita review sikit. Okay, ini toilet dia. Toilet dia macam biasa, tak ada pilih air. Wah, handsome nya awak. Itu aku. So ini kita ada ni, kita ada TV. Bonjour Faris. Okay, ini. Okay guys, kita dah sampai dekat Paris. Bonjour Faris. To be honest, the room is quite big. So aku nak siap-siap jap sebelum aku keluar. Plan hari ni kita nak keluar sebab tadi event. So mungkin aku bincang balik dengan Poji pukul berapa nak keluar. Nak rehat kejap dan kita orang akan keluar pergi mungkin ke Eiffel Tower terus. Sebab besok jadual kita orang pack dan kita orang ada benda nak kena buat. Okay guys, see you guys later. Bye bye. Okay guys, kita nak pergi. Kita dah tidur, dah bangun. Kita nak pergi ke Eiffel Tower. Eiffel Tower Ji Ya. Sekali jalan berapa pakai Ji? Sekali jalan standard T20 ni hidup lah 100 lah. RM100 sebaik ada 4 kepala. Kalau aku seorang pergi aku rasa terbogel. Tapi yang menariknya kau tengok ni guys. Nampak? Oh tu, cute dia punya ni dia punya gear. Terlampau cute. Nampak guys. Kecil So kita akan ni nanti dah sampai, nanti aku akan buat pusing-pusing vlog lah. Kita cari makanan-makanan ke apa-apa ke yang menarik kat sana. Okay, jumpa korang nanti. Handsome juga aku tu. Lepas mandi aku handsome tu. Betul Zain? Kita akan lalu ke sini. Fort Boyard, French TV. Bon voyage. Vendage. Apa? Okay, kita dah nampak guys Eiffel Tower kat sana. Eiffel Tower tu sebenarnya dia macam menara Kuala Lumpur guys. Dan dia joy gila. Gila. Betul tak Ji? Betul. Apa yang korang batak sangat? Dia macam apa Ji? Macam menara Teluk Intan dia. Macam menara Teluk Intan. Hebat lagi menara Condong, betul tak Ji? Ya Teluk Intan tu. Kalau kat rumah kau ada apa Sen? Kamu kau yang paling kau rasa bersejarah dan power? Ada batu gajah. Batu Gajah, let's go. Pergi kopi sikit ada ni kali gasa. Kali gajah dia, that's right. Ada Kelly Geyser dengan That's right. kan? Dia macam menara Kuala Lumpur je guys. So kita tak payah pun nak pergi sangat. Jadi kita nak pergi tengok Ancing tak ancing. Belakang sikit kau muka penuh pula frame tu. Okay, ancing tak, baru belajar first time buat vlog. Kita akan pergi tengok ancing tak ancing. Ada apa-apa lagi komen tak Ji? Sebelum aku Tak ada okay, let's go. let's go. Best naik basikal macam ni. Aku nak bawa anak aku lah guys. Okay guys, kita dah sampai dekat pekarangan Eiffel Tower. First kali bila sampai Eiffel Tower, apa yang kita buat? Kita hidu dulu. Okay guys, bagi aku tak adalah baunya ancing ke apa, tak ada, biasa je. Dan totally kata panas tu, matahari panas. Cuma just dia punya udara dia sejuk macam tu lah. Di belakang kita sekarang ada Eiffel Tower. Nanti kita tak gambar, tapi kita akan tengok Bukan Eiffel Tower pun. Apple Tower. Eiffel Tower. Eiffel Tower guys. Boleh tengok dekat atas. Okay, inilah Eiffel Tower yang mana menjadi sejarah ketika dulu Spiderman dengan Godzilla pernah berlawan dekat sini. So ni Poji tengah gambar. Ya, tengah selfie lu. Cuma tu lah. Kejap. Aku lagi aku tak gambar. Cuma aku tak tahu nak cakap apa. Tapi awet sini macam mana? Awet sini berbuaya guys. Aku rasa kena masuk kat sini-sini
Tapi macam tutup untuk hari ni. So dekat luar-luar ni saja yang boleh. Jadi guys, sekarang ni aku dengan Puji tengah nak pergi cari makan makanan halal. Kita nak try rasa buget croissant dengan baguette. Yes sir, bukan buget. Okay, bugel tu bugel. So kat sini kita boleh cakap je sebab dia orang tak faham sangat. Tapi korang akan layan pemandangan lah. Kita tak boleh record apa yang orang jual sebab katanya tak boleh record. Ramai kat sini je betul. Betul, dia macam bau kencing kucing. 5 biji 1 euro. Boleh. Maknya 1325. Hoi, pandai Melayu. Net tinggal 5 euro. Dia tahu lah kita Melayu. Ya, sebab tu cakap. Betul aku cerita kat kau. Ya, dah. Dia pandai cakap Melayu lah. Oh, kat sini lebih jelas lah. Kat sini lebih jelas. Okay, kat sini lebih jelas lah. Kita Eiffel Tower. Ngah bau kencing kucing ke? Ya, ada sikit lah. Tak apa. So ini malam dia akan berlampu guys. Cuma hari ni tak ada. Ada aiskrim. Kita jual aiskrim. So kat sini cuma kita tak tahu nak pergi belah mana. Kita ada belah sana. Kita ada belah sana guys. Belah sana. Emily in Paris. So kita selfie sikit untuk kita nampak ke Paris. Buat thumbnail. Thumbnail. Sedih. Okay, thumbnail dah ada. Sekarang ni Puji semua tengah tak gambar, busy sikit. But aku rasa macam mana guys saya nak cakap, macam tu lah guys. Eiffel Tower dah lock. So kita akan pergi cari tempat lain jap. Yang baru menonton, jangan lupa subscribe. Okay, subscribe itu gratis. Sekarang ni kita nak gerak pergi ke kedai makan yang disuggest. Apa pukul 12 macam ni bestnya. Oleh Puji. Kita orang sebenarnya kat sini pukul 12. Totally panas lah. Tapi pukul 2. Angin dia sedap guys. Dengan pemandangan dia sedap lagi. Pemandangan dia agak best lah. So biasalah di negara orang. Bendera Melaka tu. Ni bendera Melaka dia atas ni. Mana tak nampak? Tak nampak guys Nak tunjuk bendera Melaka tak boleh. So kat sini kita tengok ada orang. Diorang patut sini diorang amalkan jalan kaki guys dilarang naik basikal, naik motor kan. Tengok di PKL zaman. Ya, ni Saman. Ni abang tengok kerja dengan Saman. Sebab parking, tak boleh parking tepi jalan Even Tu di PKL zaman. dia jangan cakap Malaysia je tak boleh parking tepi jalan. Semua negara tak boleh parking tepi jalan. Kena Saman petak Johor. Tapi bandar dia macam ni guys Kita tengok dia agak cantik sikit lah. Agak cantik lah. Nampak macam hotel This is how Hotel. I think so. hotel. Ni hotel The Charles Hotel Resident. So yang ni tempat jalan. So kita berjalan kaki ke Paris. Kita akan tengok kedai ataupun street yang berada di sebelah Paris. Street apa yang ada. So korang boleh tengok. Aku dengan Puji sekarang on the way kedai makan ni. Banyak benda menarik untuk korang tengok. So sebenarnya ada macam ni. Kedai ni kedai Effort Souvenir. Okay, ni ada kedai restoran. Diorang sini diorang memang makan femme fresh. Mana Ji? Belah kanan kiri Ji? Okay, kita dah sampai kedai yang kita nak tuju. Kedai ni disuggest mana? Snack and Rush by Puji. So kita akan
makan di Snack and Rush. Okay guys, so sekarang kita nak order. Kita nak order makan sekarang dah pukul 2 pagi. 2 petang hari. Ada kefta, pizza. Yang best apa kat sini guys? Yalah, apa yang best kat sini? Kedai macam gini 12 euro. 12 euro guys. 12 euro, oh it's not bad lah. Aku pun tak tahu nak makan apa. Menu dia ada, dia macam ni lah, kedai Arab itu. Kedai halal. 10 kefta, falafel. namanya snack and Dia around RM10 lah, tapi RM10 lah. RM10 around RM46 untuk sekali makan. A bit, orang cakap a bit tercekik lah. Tapi nak buat macam mana untuk kelangsungan hidup guys, kita kena hidup lah. So kita akan cuba rasa makanan. Burger 40. Burger macam full shack lah. Burger macam full shack kita akan order. So order masing-masing. Makan je, aku jangan tanya. Ni cakap, hari ni je lah kita makan luar. Kita layan ni pun cakap. Okay guys, tunggu aku order makanan. Okay guys, makanan dah sampai. Kita makan makanan ala-ala ni roti Perancis. kita. Total RM65. Total RM65. Stress. RM65 apa yang kita dapat? Semoga saya bergembira dah Jap. makan ni. Kita dapat Kita menjamu. ini apa benda ni guys? Kita dapat secotet, Jangan convert. Bila French kereta fries. Jangan convert. Kalau convert Ini. tak boleh. dengan air kok lah. Ini makanan bini Poji, ini makanan Poji, ini makanan Husin. Biasa guys, bismillah, makan jangan convert. Orang cakap travel jangan convert. So kita akan makan, lepas tu kita akan pergi ke jalan-jalan lah. So aku makan dulu guys, makan tak boleh record. Takut nampak kesian. Okay? Okay, jumpa korang sekejap lagi. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita orang nak pergi cari tempat jalan-jalan. So sementara tu kau boleh tengok kan, dia memang cuaca dia panas guys, tapi angin dia sedap mah. Nampak pokok dia. Ni rumah penduduk sini. Kalau macam biasa, sebelum cakap apa, bonjour. So kita nak pergi cari tempat, tapi aku tak tahu nak gimana. Sekarang dia orang tengah decide. Okay, kita tengok awet guys. Rasa dekat kita dulu zaman belajar bodoh jalan kaki je kita nyari. Awet Perancis. Ini jalan. Nampak guys, awet Perancis tadi. Dia tak faham aku cakap, tapi tak apa. Awet Perancis, baiknya. Ini orang cakap, aku dapat rasakan yang bila dia tengok kita ni, dia rasa kita handsome guys. So korang jangan malu Macam kita tengok masalah teruja. Orang cakap bara jadi sini. Tapi aku pelik kenapa kat banyak kedai ni mesti dia letak bear besar-besar ni. Aku rasa culture lah. Kalau korang tak percaya guys, nanti kita tengok kat depan ni. Ini kedai pizza pasta. Dia punya duduk, bangunan dia memang macam ni lah guys. Structure dia. Hola, bonjour. Bonjour. Hello, bonjour. Pizza and pasta. Tak, dia pura-pura nangis ke apa guys? Macam bangang. Awak tadi pura-pura nangis ya. Bapak sibau dia memang pelakon lah guys. So kat sini ada lagi KL Tower, kalau korang nak tengok. Bukan KL Tower, Eiffel Tower. Dia sekarang ni cuaca dia panas lah guys. Sekarang ni macam kat Malaysia, so agak panas. Aku tak tahu si Poji nak buat apa dengan si Husin ni. Mungkin tengah shooting lagi kot. Ada taman tu, taman mainan guys. Sini ada taman beriadah lah kalau macam kita nak beriadah. Kalau korang rasa korang nak beriadah. Tapi macam biasa, hari pertama ni kita jalan-jalan terus. Memang kita orang nak pergi Grand Hyatt. What? Lafayette, Hikayat Putera Shazlan. Kemungkinan 4 km, so kita orang jalan kaki je supaya kita orang patah, kaki kita orang patah. So sebab sini semua budaya jalan kaki guys. Siapa naik basikal atau naik Uber dianggap loser guys kat sini. So
Nanti jumpa korang dekat Grand Lafayette, Grand Hyatt Sekarang ni kita dah jalan beberapa ratus meter untuk kita pergi ke Lafayette, ke apa benda dah. Tapi kalau korang tengok kat sini aku ada dua pemandangan. Satu macam White House, sebelah kanan kita ada Eiffel Tower. Okey, jom kita tengok. Sepatutnya hari ni ada bunga api, tapi bunga api tu semalam. Di sini kanan Eiffel Tower. Dekat kiri kita ada macam kongres lah, benda kongres tu. So kalau kau tanya aku nak zoom tak pandai, macam ni kot zoom. Ni ke atas, tekan kot. Okey, tak apalah. Aku tak boleh nak duduk tengah panas. Poji dengan Nusin semua tengah syuting. So panas untuk aku duduk tengah panas. Aku pun tak faham kenapa dia main semalam. Sepatutnya main bunga api tu hari ni. Patutnya orang tunggu aku guys. Untuk pickpocket malam ni kita akan training guys. Malam ni kita akan training. Waktu malam kita boleh terang. Pagi kalau dah power lah. Malam kita training. Okay, nanti aku akan update. Dah hijau je. Hijau jalan. Red stop, green go. Any baby, how you know? Ini kalau Willy, tayar ada dua. Well like green light. Tayar dua macam mana? Macam mana nak wheelie? Dia tak senyum. Tadi tu dia betul-betul senyum kat aku. Ya, dia kenal kau Haji? Ni Tak ada, dia kenal aku tapi Awak Paris senyum kat kau tadi? Okay Sen, tadi awak Paris senyum kat kau Sen kan kita tengah borak dengan orang Malaysia ni. Betul, okay betul. Dia orang kata, okay bye, nice to see you, bla bla bla. Lepas tu dia tengok aku, dia senyum. Lepas aku bonjour. Lepas tu dia pun bonjour. Malam ni tak kira orang lah. Malam ni kasih pecah guys Zin tak kosong, aduk. Aku rasa macam tu. Aku rasa diorang kat sini open minded lah semua. Macam jenis suka lepak-lepak macam tu lah guys So kita ni dekat macam Petaling Street lah. Kita jalan-jalan. Kita on the way pergi ke apa tadi? Galeri Lafayette. Lafayette. Galeri Lafayette. Oh, ni ada tempat kencing guys Toilet dia dengan ada air sekali. So kita ada air daripada Tanda awak. Portable drinker water. Ni Kita nak cerita Age of Tomorrow. Age of Tomorrow yang dia mati dia balik. Mati hidup balik lawan alien tu. Kat sini yang dia bawa kapal terbang langkah. Oh ya dah. Oh, yang tiga segi tu Yelah yang dia masuk tempat alien pertama dia nak kena bunuh tu kan. Yes. Yang dia apa, yang dia dapat kuasa kan. Ini Dia dapat kuasa alpha kan. dekat tubuh negara dia. Aku rasa Depan kita lintas kat depan tu. Sini tak boleh nak ke sana. Kat depan tu ada lintasan berjalan kaki. jangan lintas kat sini kau ni bawa macam Malaysia pula. Nak bagi kita jalan je sial. Tahu? Ada kereta hijau ni, ada kereta. Taklah sebab hijau-hijau. Ke kanan. Ke mana sana? Bukan lintas ni. Lintas sini patut ke sana. Tengok Ji. Jambatan sana. Sana lagi gila. Kat mana? Jom Ji. Ambil bangunan ni. Okey guys, kita dah separuh jalan sebelum kita menuju ke apa tak. So, mana yang tak tahu, dulu pernah dalam 2 tahun lepas Paris pernah dilanda sejarah di mana kalau korang tengok sekarang ni kita berada dekat sungai. Dekat sini sungai ni pernah ada ikan hiu, satu ikan hiu. Dia membiak dan dia makan orang dekat Paris ni guys. Korang boleh tengok dokumentari dia. Nama dokumentari dia adalah Under Paris guys Korang boleh search nama dia Under Paris. So dekat situ ada dokumentari. Kat mana dia orang shoot dekat sini guys Ini adalah tempat sejarah yang berlaku pada tahun 2 tahun lepas. So
Banyaklah tempat-tempat bersejarah kita akan tengok. Rasanya sekarang dah tak ada dah ikan hiu tu. Kalau aku mandi pun okey je. Tapi korang jangan lupa guys korang layan lu. Yang mana belum follow lu. Subscribe, hit the subscribe button. Bonjour. Guys jumpa sekejap lagi. Okay guys, kalau korang tengok belah kanan kita ada sungai Paris. Sungai Niagara. Sungai ni Paris. Kita ada Ferris wheel dekat sana, jauh sikit. Ini kalau kat Malaysia ada ke Eurofun Park? Apa? Eurofun Park. ICT pun ada, ICT pun ada. Dekat Genting pun ada, tak payah beria atas sini. Tak payah beri atas sini kan. Sana ada. Cuma ni je lah tak ada kat Malaysia tu, Tower Digimon tu guys. Tower Digimon. Tower ni kena pecahkan. Kalau tidak Digimon akan mengamuk guys Kita kena pecahkan lah. So misi aku dengan Poji dengan Husin untuk pecahkan Tower Digimon kat sini. Ada macam kelawar jual sini. Ada, sini semua baju ada macam kelawar guys Jauh guys kita jalan hampir 4 kilo Hampir 4 kilo kita run brisk walk. Kalau kat Malaysia kita jalan macam ni orang anggap kita gila guys. Tapi kat luar negara is a normal thing. Betul lah orang cakap kita kena belajar duduk negara orang kejap sikit. Tapi kalau kat Malaysia baik naik Grab lah guys cepat sampai. Sejuk pun sejuk. Kat sini orang cakap semua jalan ni semua nak suasana guys Muka-muka semua tak nak kena charge 20 euro. Okay guys, nanti kalau sampai aku update lagi. Okay guys, aku ada benda menarik nak share dengan korang. Poji yang jumpa benda ni. Kau tahu apa benda? Dekat sini ada kelas belajar congkak lah siau. Kelas belajar congkak dok. Chess ke apa benda okey lah. Tapi kalau belajar congkak, baik belajar dengan aku. Betul? Aku rasa aku nak duduk Paris lah guys. Aku akan ajar diorang cara sakau. Tapi betul lah guys jalan kaki kat sini rasa macam nyesal. Okay, so nanti aku akan update lagi kalau aku sampai di Grand Lafayette ke Lafayette ke apa benda semualah. Aku dah tak tahu nak cakap penat. Kau tahu penat? Vlogger. Okay guys, kita dah sampai dekat Grand Lafayette. Let's go Fayette. Fayette buka kedai kat sini. Galeri Lafayette. So kita jumpa perfume. Dior apa semua kita tengok ni apa Dior. Sama di sini atau sebelah? Boleh lah, tengok lu apa-apa, Ray-Ban ke apa. Kita tengok akan bandingkan harga dengan harga Malaysia. Tadi kita nak masuk Uniqlo guys. Totally memang Uniqlo dia kali 4 daripada Malaysia. Mostly seluar yang harga 50-60 jatuh harga 200-300. So kita tengok pula dekat galeri Lafayette ni. Tengok murah ke mahal. Kita akan record sikit, akan bandingkan harga. So korang stay tune guys Stay true. Okay guys, so sekarang ni kita masih lagi dekat Grand Lafayette. So Dior semua kat bawah. Korang boleh tengok. Ni rasa macam TRX je. Cantik lah. Dia macam orang cakap macam istana sikit guys Design-design istana mana. So ini dalam dia. Kedai-kedai dia banyaknya kedai-kedai branded guys. Kita orang nak tengok Dior Savage ke apa ke untuk kita orang punya pembandingan harga lah kan. So aku rasa kita tengok kat sana. Tapi sekarang ni Poji tengok gambar. So kita nak turun ikut skeleton mana tu? Tak tahu Tak tahu tak apa nak macam mana. Sekarang ni tengok kat mana? Skeleton mana? Okay. Dia apa? Skeleton nak balik tidur? Kau jangan bakar semangat aku untuk tidur. Ingat rule nombor 1 travel, jangan tidur guys Haram. Tidur itu haram. Tidur kalau waktu tidur. Jangan bawa pengen Malaysia ke sini. Tiba. Okay, nanti kita akan pergi kat Dior. Nanti aku akan update harga Dior Savage di Euro.
Eropah iaitu Paris. Dekat perfume kan? Dekat Expo Perfume dekat Grand Lafayette ni. So bonjour guys. So kita akan tengok perfume Dior. Okay, kita akan tanya dia harga Dior Sauvage berapa. Dior Sauvage. Cuba tanya ada tak? Ke tak? Itulah sanalah aku rasa. Aku rasa sana. Banyaklah sini guys Dior Sauvage. Cuba tanya je. Cuba Dior Sauvage have. Si. Limite, elle a laissé vas-y, je prends chez vous. Ce soir, t'es en vacances? Sorry. Je reviens le premier. Oh. C'est moi. How much? This one, 148 148 euro. for the bigger one. And Okay. the smaller one is a 104. This one, what type? Yes, I mean, what type? big size. Big size. 148. 148 euro. No discount. 12% tax free. 20%? 12 12. for tourists, tax free. So total? After tax, Yeah, after tax. Sorry, saya tanya. 130. 130. 36. Sorry. 130. Okay. Okay guys, kita dah tanya harga 130 untuk harga. Kejap. Aku rasa tak sampai 600. Kejap. Dior Sauvage tukar kepada around RM606. Tapi aku tak tahu mahal ke murah. Kita take Boji guys Okay, untuk Dior Sauvage harga dia big size RM600. So aku akan update balik. Itu adalah perbandingan harga. Katanya perfume murah. Aku tak tahu. Itu big size guys Big size yang paling besar. Nanti kita update lagi. Okay guys, kita dah bandingkan harga. Ternyata sebenarnya perfume dekat sini pun harganya mahal lah guys. Mahal RM100. Lebih baik beli shopping kat Malaysia lah. Itulah siasatan untuk hari ni. Cuma kita orang Crozon tak cari lagi. Bugis tak beli lagi. Lepas tu mungkin minggu depan tentu lah. So sekarang kita nak pergi Sephora. Cek Pora. Kita nak tengok harga Cek Pora dekat sini dengan Cek Pora sana. Itu untuk bandingan lah. Alang-alang guys dah sampai. Apa yang menang kat sini harga Malaysia menang lah guys. Tapi awet sini menang lah. Sini memang awet lah. Awet adalah penyebab utama aku jalan 4 km guys Main gila 4 km. So kita akan buat update ke Sephora. Cek Pora. Okay guys, kita dah hari yang kedua di Paris. So sekarang ni kita dah dalam bas. Tadi pagi aku sarapan semua tak sempat record muka barai. So kita akan ke venue untuk support Free Fire RRQ tu. Okay. Tapi katanya hall tu sama semua dengan ML. So kita akan pergi sekali dekat ML. Sekarang ni Husin semua dah okay, ready semua. Tapi seharusnya tak masalah. Tapi apa yang kita buat adalah hari ni kita akan support RRQ. Terima kasih RRQ Shop kerana support kita perjalanan aku pada vlog kali ni. So fully sponsor untuk part semua kan. Kita akan jalan juga dekat hall ML untuk kita buat konten ataupun kita buat apa-apa. So kita akan pergi ke hall EWC Paris. So jumpa korang kat sana. So aku akan payung birul. So aku pakai payung birul. So tunjuk view siap untuk sampai ke venue. Okay. Sas.
Dites-moi pour la porte V, on fait là-dessus. Porte V. Venez voir ça. Thank you. Thank you. Okay guys, kita dah sampai dekat venue EWC guys di Paris 2026, di mana kat sinilah berlangsungnya semua game. Dan hari ni kita akan support Free Fire untuk RRQ. Terima kasih RRQ kerana menaja Angah ke Paris. So ini guys Angah, Oji semua kena dress up RRQ guys. Harap diorang bayar aku untuk jadi brand ambassador RRQ Tora pun boleh lah kan. So okay, kita akan briefing jap, lepas tu kita akan masuk. Korang team lain ni. Bonjour lah, bonjour. Kau cakap yang tu. Kau tunjuk baju kau tunjuk baju kau. Eh bro, aku sampai mati flash. Aku RRQ Tora lah. Kau memang support lah dorang. Ha? Aku kena super fans. Kau tengok ni. Macam mana Syam perasaan di bumi Perancis? Ais, rasa seronok lah sebab selalu kita kat Malaysia kan. Aku jumpa Hisham guys tapi tak boleh nak interview sangat sebab dia busy. So aku sebagai dah dapat tiket sebagai super fans. Kita akan masuk dalam. Okay guys, sekarang ni kita berada di main hall untuk EWC. Kat sini ada macam-macam guys Kalau korang boleh tengok, nanti aku akan tunjuk shot dekat korang. Tapi tadi kita jumpa Hisham, kita borak-borak sikit, cuma aku tak biasa record sambil borak. So kat sini ada macam-macam guys Uish, kita ada merchandise punya tempat lah guys. Merchandise apa ni? Aku rasa ni EWC punya merchandise. Ini Lenovo. Kita ada Osbot. Let's go Osbot. Aku rasa aku nak shoot konten Osbot je lah. So ni Osbot Tiny 3 ni Osbot. So Team Vitality. Oh yo, aku rasa macam-macam ni ada kat sini guys. Nanti kita akan bawa korang jalan-jalan. Okay, kalau kita tengok kat sini ada macam-macam. Ada trading card, ada EWC store. Ini esports. So merchandise store lah guys. So basically dekat EWC ni totally meriah. Ada macam-macam. Tapi nanti kita go booth by booth, kita tanya. Tapi sekarang aku nak pergi toilet jap. Tapi tak juga kan. Okay guys, sambung balik. Aku rasa ini collection untuk 2026 guys Collection untuk 2026. Lepas tu kita tengok yang dekat depan aku ni. Aku rasa ini collection untuk eSport World Cup doh. 79 euro guys. Berapa tu kali 4 kat sini bang? 8, 16, 24. RM300 lah. Ini aku rasa piala ataupun this apa? This year punya 3 segi tu, 3 segi bermuda. Ini kita tengok ada merchandise. Ada bag. Atas tu ada bag. Merchandise. Rise above. Oh, inilah contoh dia guys kunci yang akan dihancurkan. Ini contoh trofi nanti. Oh, ni macam klon-klon dia guys. Contoh-contoh dia kau boleh bawa balik, tapi dijual dalam bentuk euro guys ni awet lah. So kita tengok dekat depan ni ada juga apa dia? Ada patung. Kita ada Stokin League of Legend. Alamak, Stokin tak nampak. Stokin pun dia jual guys Benda sekali lagi barang ada boleh jual lah. Selagi barang ada. Aku nampak orang handsome tadi guys Kejap. Handsome shoot syam-syam je. Shoot syam-syam tu guys. Kat sini pun ada juga merchandise lagi.
So korang tengok, aku akan bagi korang tengok kak merchandise. Toilet sana, kau keluar ni, belakang ni naik atas tu. Tu toilet yang ada gambar orang. Tak. Ni. Keluar lingkungan ni. Lepas tu kat belakang ni, tu yang gambar garpu tu. Kau naik atas. Ini apa benda ni? Valorant guys, Valorant punya miniatur. Valorant. Kita ada Valorant. PUBG. Ya, PUBG. Dia campur PUBG. Ada League of Legends. Ada Valo. Ada juga. Ini apa? Lot dengan turtle dia. Pororo. So dekat sini guys, kita macam campur. Ni League of Legends hero guys. League of Legends, baju. Okay. Aku rasa tu booth untuk EWC official store. Dia jual apa game yang dipertandingkan di EWC World Cup. Tapi aku nak korang stay tune lagi. Aku rasa ada lagi untuk kita explore. Tapi kau tunggu jap. Kita akan go through booth by booth lah guys. For today kita memang akan shoot content untuk korang tengok apa yang ada di EWC World Cup. Dah mojo Paris. Dekat EWC juga guys, ada trading card, kau tahu tak? Trading card. Say hi. Yeah. Try. It's free. What is this? Yeah, you can create your Customized card. like that. Then With your photo. I tried with Zoro or Pikachu, but you can take your photo. Okay. Later I try. Yeah. So card can buy. you can choose a digital version is free. If you like it, you can print it for 15. 1.5. for euro. Euro. 1.5 Okay. euro. But the digital version is free if you want to try. Try. Okay. Later. I think need to try and print. So apa dia ada, dia boleh print card digital guys. Contoh macam ni. So one box how much? Which one would you like? Small or big? What type of game? It's Counter-Strike Pro Players. Counter-Strike Pro Player only. With autograph, like chance for autographs, amazing gifts. Counter-Strike Pro Player. Yeah, I can show you. Yeah, see? So these are the hobby boxes, which is 24 packs. Think of it like a Pokemon booster box. Okay. How much? These are 160 euros, and this is I think either 160 or 150. I'm just 160. and then the starter box is 25. 25 for starter box. Yeah, and these have a chance at team photograph cards, where it's like the whole team. Whole team. Okay. Whereas these are only individual players. Oh. You can see here, this one for example, they have special cards like designed like this. These are the signature design here. Then this one has the special hits. These are called the Katowice Kings, Okay. which was celebrating Team Vitality's incredible run. Okay. And also the Imperial Valkyries. It was the first time that the female team ever got cards. Okay. And then this was their type of signatures. Alright. So it has a lot of exciting things in it. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay guys, tadi tu adalah kad apa yang dijual dekat sini. So diorang basically jual kad player Counter Strike sahaja. Okay, Counter Strike sahaja. So kad-kad tu semua akan ada autograph. Itu yang mahal guys. So dia macam booster box untuk Pokemon. Pokemon booster box. So bagi aku agak menarik. Cuma harga dia tak ramah guys. Aku dah tanya, bang pakai budi boleh? Pakai budi tak boleh. Harga dia agak mahal. Harga dia total satu tu around, aku convert je guys aku rasa around 150 darab euro lah guys 150 atau 60. Oi, koyak man. Tapi tak apa, menarik untuk kita tengok. So kita ada photo booth baru kat sini. Attack on Titan. Belah kiri aku ni kita ada photo booth Attack on Titan. So kau boleh letakkan gambar. Tapi tak apa, kita akan jalan-jalan lagi sana. Kita tengok lagi merchandise store guys official merchandise store.
Dia sebenarnya diorang macam sewa satu arena, guys. Di mana arena ni ada semua. So ni sekarang ni tengah hot game kat sini. LOL lah guys, LOL lelaki. Tapi yang akan berlangsung sebentar lagi adalah MLBB Ladies. Kita ada lapel kat situ. Kita ada lapel yang tengah nak rehearsal guys Lapel tengah rehearsal. Oh, jadi seat dekat sini. Seat perempuan dekat. Okay, sabar guys. Okay, ni seat tim perempuan. So kecil je guys untuk qualifier. Tak boleh lah, tak ada tiket. Tapi boleh je tengok. Diorang tengah pink test. Diorang tengah pink test kat sana guys So bertabuk siap belah sana. Tapi tak apa, kita tunggu diorang habis pink test. Lepas tu kita borak dengan diorang Ini booth team Vitality guys Vitality. So ni aksesori dia. Oh, tadi aku rasa aku nampak QA tu. Angkat tadi apa? Angkat nampak QA tu. So lapar tengah rehearsal. Mungkin kita boleh cari rain lah. Cari rain. Aku cari rain. Kita buat meriah So kita tengok siapa tengah lawan. Sekali kalau korang tak ada. Okay guys, dekat belakang sini kita ada macam tempat untuk lepak-lepak. So aku rasa ini tempat untuk kita main-main saja. Aku rasa free. Clubhouse free untuk kita layan. Maybe aku akan buat konten kot. Aku rasa aku nak buat konten kat sini Ni apa benda? Oh, aku rasa ni ni belah kanan ni guys. MWI punya main stage. Alright. So aku rasa tak boleh masuk tu. Oh, diorang tengah nak lawan doh. Ni apa? Ni MWI perempuan. Tapi aku tak tahu boleh masuk ke tak. Itu tu. Tak lagi. Tengah desak Okay guys, sebenarnya MWI ni ada dua stage. Satu main stage yang korang boleh tengok live. Dan ada stream A lah nama dia. Ada stream B di mana itu bukan main stage. So main stage main belakang. Yang ni main kecil. So yang paling besar ni lah main stage depan ni. Ini orang cakap memang macam dia tengok WWE wrestling, kau tahu tak? Nama dia Arena guys Stadium. Cantik besar guys Sekarang ni aku dengan Husin nak pergi cari apa Husin? Cari makan lah. Cari makan. Husin dah kelaparan guys. Aku ada rembat yogurt. Jadi aku tahu kalau makan, aku kena makan kat dalam bilik. So aku rembat yogurt, aku makan dalam bilik guys. Tapi Husin dah lapar. Kita akan ni Husin, restoran. Kita dah jumpa. Sekejap aku tengok. Okay, kita dah jumpa. Ini kedai dia guys. Nama dia Salon de Paul Restaurant. Kat sini ada food dengan drink. So makanan dia macam cafe gitu. Cafe only. Publisher house. Oh, LOL besar lah guys. Ini apa? Courtyard. Okay. Kita tengok sikit lah. Kita usah harga sikit lah sini. Usah. 4 euro untuk cookies So makanan ni murah untuk diorang guys, RM4 lah. Tapi tak juga. Sebenarnya aku tanya average gaji orang Euro ni, orang Paris ni sebenarnya RM1,300 je guys. Basic gaji dia, tak adalah mahal sangat. Around RM6,000 Malaysia lah. So siapa yang gaji RM6,000 Malaysia dekat Malaysia, kalau boleh kerja kat Paris, aku rasa korang semua layak duduk Paris guys Yang mana masih lagi basic RM1,700, kita lepak Malaysia je guys Kita lepak Malaysia. Hidup amat. Tiba. Yes, aku rasa korang tak nampak, tapi aku dah dengan Puji dah bagi untuk kita orang claim Mobile Legend Ladies punya untuk MWI. Jadi kita orang dah boleh masuk. Dia orang tengah lawan kat sekarang. Tak tahu lawan siapa, Myanmar ke Paris je, aku tak tahu.
Tapi kita nak pergi jumpa tengok jap. Kita akan pergi ke booth main stage. Sas. Okay guys, kita dah masuk dan kita jumpa Hisham. Ni lepas sini lah. Oh, kita tak boleh duduk. Tak boleh. Oh, dia tak nampak kita di sini. Dia nampak. Weh, kepala. Kita diorang lepas sana, tapi aku nak buat konten jangan Hisham. Blogger. aku kan blogger. Oh, blogger lah. Lydia's really good at playing at big. Dah habis lah game kau. Game aku belum. Kau 3.5. Oh, boleh tadi. Belum. Buat apa tadi? Aku pergi Jalan-jalan. cuci mata. Oh, lama sikit. So sekarang ni Syam, kau datang sini buat apa Syam? Aku datang sini sebagai reporter lah. Reporter lah. So aku buat vlog, okey lah. Kena bayar dengan kau. Tak payah. Semenjak Semua orang dah dibayar. Semenjak dah bagi gelaran Datuk, aku rasa tak payah bayar. So diorang tengah technical pause kat sana. Technical pause kat sana. So kita lepas ni sebab biar Playmation nampak kita. Okay guys, sekarang ni kita berada di tempat restream. Kalau korang boleh tengok, ni tempat restream untuk MWI. Kita bersama Coach Hujan. Bukan coach. dah bukan coach dah. Good already? Okay, dia nak test. Nanti aku akan hijack dia punya stream. Aku akan masuk untuk aku borak-borak sementara aku tunggu match pre-fire untuk pasukan RRQ dalam pukul 3. So macam tu lah guys. So kita orang aku nak tunggu jap dan aku nak hijack dia punya apa orang cakap, dia punya view. Gitu. Kita akan buat surprise untuk view coach stream, okey? Okay guys, kita orang tengah di stream jap untuk game Malaysia dah menang alhamdulillah 2-0, tim Rayang menang. So korang boleh subscribe Rain guys, dengan subscribe aku jangan lupa. Aku jadi tetamu tiba-tiba. Okay guys, kita akan turun bawah untuk interview tim Ray, okay? Match untuk tim Rayang menentang dengan tim daripada China Seta dah habis. So kita nak pergi tengok interview player tim Rayang kejap. Okay, Tahniah menang 2-0. Okay, kata-kata sikit, aku akan post mungkin esok. Okay, esok ya. Pastikan follow abang. Pastikan follow saya, pastikan follow Tim Ray. Ya, tim Ray, hidup tim Ray guys. Oh lama. Ambil gambar jom. Ambil gambar. Kita kena ambil gambar ni. Aku jadi media, aku follow. Okay, kita ada keyboard kita ada Tan. Hello Hello. Aku minat jungler kau power. Oh, thank you. Nah, kau punya roam kurang sikit kau kena improve lagi mana lagi yang kurang aku nak tegur sikit. Tiba. Aku RRQ gila. Tak apa, pegang flag dengan Hussein, Aku pegang flag Kita ada Queen Okay, Queen Aduh, asal kari macam tu Queen? So, jadi kari ayam. Sorry, itu kari ayam. Sekarang ni kita dah nak habis match untuk tim Rayang lawan. So kita nak pergi jalan-jalan sikit dengan Rose. Kita ada Rose tadi. Okay, korang tengok aku kat vlog Rose apa semua. So kita akan pergi ke match seterusnya. Okay guys, kita jumpa player Genji daripada Kanada. Dia tengah borak dengan Poji. Jadi kita shoot sikit. Nah, Poji dia pandai borak dengan Awek. Aku tak pandai guys. Jadi ni player daripada Kanada, nama dia Houdini. Korang boleh check out. Support Genji support Genji. Selain tu kita ada juga orang daripada Malaysia. Tak, sekejap, sabar sekejap. Aku nak interview sikit lah. Siapa nama? Tiramisu. Okey, macam mana kau boleh sesat dekat Genji tu? Kau introvert ke? Kira kau dengan Arya memang dah lama team ke apa? Tak juga. Dia nak untuk main dekat qualifier. Okey. Oh, jangan tekan dia lah. Dah dapat lah. Sekarang ni kau main lah ni? Sekarang ni aku tak main ke. Alamak. Kau role apa? Jungler. Baik. Role jungler guys Tiramisu cake. Ini perlawanan di antara Geltec Gaming menentang Twisted Mind. So ini second stage guys. So, korang boleh tengok je tanpa ada pass. Main stage kena. Yang tengah berlangsung juga sini ada game. Orang cakap tengah layan juga game dekat sini. Di mana ini fansnya
Aku tak tahu ni game apa, tapi game PC. Aku nampak macam LOL aku rasa. Suatu yang ditunggu-tunggukan dah tiba. Dah, sekarang dah nak pukul 3 atau 3.30. Sekarang ni kita akan menuju ke Super Fans RRQ untuk Free Fire guys. So kita orang adalah Super Fans. Ada lagu. Cak cak dung cak dung cak cak dung cak. So kita akan tengok. Okey. Kita akan naik guys. Tangga dia. Okey. So ini adalah Super Fans. What is mine? Sorry. उधर बैठना था यार अपने प्लेयर के पास Oh, RRQ di sana. Macam salah tempat ni. So kita orang kena cheers. First time I dapat full set macam ni kan. Kalau Ojin dah ready. Very special to them in this Free Fire scene. Diamond is cut down as well. Okay guys, sekarang match tengah berlangsung. Jadi kita RRQ masih di tempat yang ke-6 ke-7. Kalau berlamat masih lagi mengejar point lah guys. Let's go. Okay guys, hari pertama Free Fire kita dah habis. So kita akan jumpa korang balik maybe next day untuk Free Fire yang kedua. Terima kasih RRQ sebab bawa Anga jalan-jalan Paris guys. So mana yang belum subscribe boleh subscribe, bantu. Kerana subscribe itu percuma bak kata orang putih. Okay guys, see you guys untuk the next video. Bye bye. Sas.